Hari tu dah dapat lesen ikan. Jadi hari ni jom kita mancing. Sungai yang biasa. Kita cuba kat sini dulu. Awal-awal ni aku nak pakai spoon. Siapa yang suruh pakai spoon hari tu, kalau tak dapat ikan, aku salahkan korang. Kita cuba baling dekat sana. Ada yang mengejar pun. Awal-awal dah pancing monyet. Aku ingat cukai tadi. Nasib baik dekat dengan tebing. Dah berpintal-pintal dekat situ. Apa yang berbuih-buih tu? Apa benda Hantu air ke? Macam mana guna spoon ni Baling karau. Betul tak? Macam tu ke? Tak ada yang kejar pun spoon ni. Dari tadi baling. Kalau ada mesti dah kejar kan? Kita tukar umpan. Aku nak pakai umpan minum. Jom kita cuba. Aku nak belajar satu skill tau. Baling. Lepas tu karau dia macam ni. Apa yang tak kena? Rasa macam kekok je. Macam salah je aku buat. Kita cuba kat sini, okey? Karau dia macam ni. Macam mana aku tengok brother tu buat Tangan ni penggelangan tangan saja. Lepas tu yang ni macam tu. Dia buat laju. Macam tak kena je. Pelan-pelan kita belajar. Tolong ajar saya. Saya budak baru belajar. Ada abang ni cuba aku punya pancing. Dia nak check aku punya setting. Betul ke tak betul. Kita cuba pakai SP. Siapa yang suruh aku pakai SP tu, kalau tak dapat, korang yang salah. Macam biasa, jom kita cuba dekat sini. Aku nak pakai umpan ni pula. Umpan ni padu. Hari tu menjadi. Dapatlah seekor ikan. Yeay, dapat. Dapat tu. Yeay, dapat. Lesen sebarau. Sikit je sangkut. Nasib baik. Dapat lesen sebarau. Akhirnya dapat sebarau. Aku pakai umpan spoon. Sebarau ni aku nak lepas sebab aku dah janji. Dapat sebarau pertama, aku akan lepas. Kita lepas dia. Pergi. Bye-bye. Bye-bye. Yeay, dapat lesen sebarau. Dapat lesen sebarau. Siapa suruh pakai spoon tu memang mantap. Dapat seekor ikan, cukai satu umpan. Barang mudah je lah. Tanya kok. Mudah ni tahan air betul-betul tu. Air tu ke lagi. Ada brother tu tengah menjala. Jadi kita naik ke atas ni. Pancing dekat sini pula. Sini masalah dia, ikan tak nak makan. Tak nak kejar ikan kat sini. Air je cantik. Ikan tak nak makan. Tadi ada sebarau kejar kat situ. Tengah syok mancing, tiba-tiba hujan pula. Aduh. Tak apalah. Asalkan dapat lesen sebarau. Itu saja daripada aku. Okey, bye.